Assalamualaikum guys. Saya masak gulai lemak ikan duri. Kelainannya memang ketara jugalah. Iaitu saya gantikan bawang merah dengan bawang putih, halia, kunyit hidup, lada putih, daun kunyit, daun limau purut pun saya letak. Tentu sedap kan. Okey guys, cukup rasa dan garam. Macam biasa santan, serbuk kunyit. Ni dah nak masak dah. Tadi selalunya saya akan letak air dulu, lepas tu ikan, lepas tu baru ni. Biar dia masak dulu kan senang. Ni dah masak dah ni. Okay guys, bye.